It's Friday, let's free it. Life is busy, let job busy. Make your day, we all gonna make it. Your life full of crazy. Let's hang out with YBZ because it's Friday and we make your day free it. Bila sebut pasar raya, semua ingat hari raya, tapi jangan pula kita lupa. Lagu ni mesti sentiasa berkumandang dekat fikiran anda sekarang kan. So sebelum tu saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahidah batin daripada kami podcast YBZ because it's Friday. Yes, okay. Guys, sebelum tu kita boleh lihat apa yang berlaku pada masa sekarang. Kita tengah beraya. Mungkin anda yang sedang tengah memandu, mungkin yang tengah memasak lemang di luar ataupun membantu mak di dapur. So, apa yang kita tengah lakukan di sini adalah kita tengah membincangkan untuk episod kedua adalah episod khas pada Hari Raya ke sini, iaitu tajuk Raya Dulu versus Raya Sekarang. So, sebelum tu saya kenalkan dulu saya punya rakan-rakan yang terlibat untuk podcast episod kedua pada kali ini, dan kita ada tetamu khas. So nantikan guys untuk penghujung akhir ini. So saya perkenalkan saya punya tetamu khas, iaitu Avinesh sebelah aku, rakan saya Faiz dan juga Daniel pada hari ini. Dan kita ada tetamu khas, seorang wanita yang akan membincangkan apa yang berlaku pada Hari Raya zaman dulu dan zaman sekarang. Tapi sebelum tu kita nak bincangkan apa yang berlaku pada zaman sekarang. Sebab zaman sekarang ni melibatkan banyak Gen Z, betul tak? Betul. So raya-raya sekarang ni Gen Z ni banyak terlibat daripada segi belakang tabik, untuk idea-idea yang bagus pasal lagu raya, macam mana korang punya planning raya ni, baju apa, fashion apa, banyaklah pasal Gen Z. Yes. So sebelum saya nak tanyalah untuk Avinesh lah, mungkin sebagai seorang rakan sahabat kita yang bukan beragama Islam pun, tapi point of view sebagai seorang yang menyambut dalam negara Malaysia ni, apa pandangan dia kita dengar terlebih dahulu sebagai seorang bukan Islam menyambut pada Hari Raya juga bersama kita pada hari ini. Sebab saya ada banyak soalan nak tanya juga kan. Sebab orang hari ni kenalah, saya punya curiosity ni kena tahu dulu macam ni, sekarang macam ni. Kau tanya je apa ada ni ChatGPT tu. Ada ChatGPT, kau jangan risau. Bolehnya jawab. Tapi sebelum dulu lah, saya nak tahu sekarang dulu. Sebab dulu punya time saya dah tahu roughly kan macam mana dia raya. Tapi what is the difference sekarang, Daniel? Difference tu dia lebih bila kita menginjak dewasa. Dulu masa kecil selagi ada benda lagi tu kita main. Malam raya ni Abina jangan cerita memang sikit bakar mercun. Yalah biasa dia lah. tanda berhenti-berhenti kita nak bakar mercun malam raya tu Abina bila bunyi mengilai. I duduk kat kampung, biasa mengilai tu memang tutup lah, penutup. Maksudnya setan dah keluar. Banyak hantu Banyak tu lah. Dia macam meat ke macam mana? Kampung kau tak pagar? Kita pagar. Mana lepas jam 12 saja macam-macam bunyi lah. Tapi basically semua dah start sibuk. Yelah. First bila dah menginjak ke sekolah menengah dah masuk asrama. Ada yang basically dah start membantu di dapur. Dulu kan masa kecil kan tak isu sangat kita ni tak membantu kat dapur kan. Tapi bila dah besar tak membantu kat dapur, tak bakar lemang. Dia macam pelik lah. And rendang bro. Rendang tu dia rendang dalam dapur. Lemang luar dapur. Lemang luar dapur sebab tadi jangan habis terbakar rumah. Jangan orang kata orang. Tapi kalau kata daripada segi apa yang apa tu Daniel cakap dengan Avinesh cakap, okey, kita by side kalau kita tengok orang Gen Z ni nak balik ke kampung, betul? Nak tolong mak, nak pasang langsir, itu sebenarnya zaman-zaman dulu kita dah buat. Because Gen Z ni kebanyakan dia nak balik hujung-hujung. Dia tunggu je. Tapi melalui peradiran masa tu kan, Gen Z, okey, korang ni suka macam korang bercakap pasal Gen Z zaman sekarang. Orang suka naik public transport. Macam episod lepas kita pernah bercerita pasal public transport kalau cuti-cuti. Ya betul. So macam sekarang ni jam, macam raya ni memang definitely jam tu panjang. Betul. So apa point of view jam berkenaan dengan Gen Z dengan Gen Y ni, apa point of view you, Daniel? You rasa macam mana jam sekarang untuk raya tahun ni? Oh ya, talking about jam. Dia actually jam tu memang yelah mana-mana tempat pun jam sebenarnya. Especially kalau belah-belah Pantai Timur. Sebab Pantai Timur ni bila dia raya dia memang kakao punya raya. Tapi tahun ni balik kampung? Tahun ni balik kampung insyaAllah. Balik bila tu? Malam raya. Malam raya. Malam tadi lah. Malam tadi lah. Malam tadi. Malam tadi. Hari ni raya dah Hari raya dah. Kita dah raya. Kita memang bersuasana hari raya. Tengok ada kuih-kuih. Malam tadi lah, malam tadi. Oh, sampai malam tadi lah. Malam tadi sampai. Sebab apa? Dia laluan dia satu laluan tapi menuju ke 3 negeri berbeza. Bagus juga. Mana negeri ni?
So daripada KL, orang nak balik Kelantan, orang nak balik Terengganu, orang nak balik Pahang. Ke mana Patah Timur lah. Kepala ke Patah Timur. So, That's why daripada satu KL pergi. Semua congested sekali. Congested semua dekat highway Bentong. Betul lah sebab yang tu intersection nak pergi mana-mana. Tapi sebagai point of view orang yang non-Muslim kan, tengok jam ni kan, orang raya ni nak balik kampung, orang raya nak balik kampung. Then point of view you rasa macam kenapa? Kenapa you tengok macam ada rasa macam sesak tak? I nak pergi jalan-jalan pun sesak Actually untuk point of view saya lah, semua raya pun jam. Kalau kita tengok Chinese New Year, Melayu raya. Melayu pun balik kampung, India pun balik kampung. Kalau Deepavali, Melayu balik kampung, Chinese pun balik kampung. So kalau raya, semua orang balik kampung juga. It's not only Malay, tapi majority in our country is Malay. So memang congested. Yes. And orang have to lah visit like balik kampung nak tengok their family and some of them staying there. Kadang non-Muslim pun pergi macam non-Muslim pun pergi juga Tapi sebab itulah. cuti kan. Cuti tu takkan you nak bazirkan. So everyone masuk dekat sana. So jam lah. Bagus. Point view sebenarnya saya nak tambah sedikit lah. Sebab because kita tengok culture Malaysia ni perpaduan tu yang bagus. Betul. Even though raya Beauty mana-mana lah. yang actually pasal Vinas cakap pun benda bagus. Macam because kita Malaysia, kita ada satu culture di mana berbilang kaum. Kita tidak pernah kisah pasal apa agama, kulit. Yes, Tapi biar kita united actually lah. bersatu. Betul. Kita raya mana pun kita tetap pergi juga. Dia asal pergi. bab makanan, Yes, semua asal sampai. makan semua Sebab I sampai. punya macam Makan free. Betul. Dia asal makan free semua sampai. Sebab kawan saya pun balik kampung, kadang-kadang dia ajak juga. Pergi you pergi open house lah. Open house. Tapi you pergi paling jauh yang Paling kawan you jauh pergi. Negeri Sembilan lah. Jauh juga lah Negeri Sembilan. Tak adalah jauh sangat macam As a Sembilan. non-Muslim, you rasa benda tu worth it lah. You pergi Betul ziarah sebab lah. this my friend is since childhood lah. So dia selalu panggil lah every year kan. So I pergi lah. Terpaksa lah. Dia macam dia beritahu episod lepas lah kalau cuti dekat dalam KL. Yes, betul lah KL. satu improvement lah Macam you lah Faiz sekarang. Macam kau sekarang kan. Balik kampung ke mana tahun ni pula? Tahun ni aku balik belasat aku lah, Kedah. Oh, Kedah. 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 Oh, Aku dah pernah tempuh Utara bang. betul. Utara bang. Aku balik utara tu pernah sekali tu paling jam lah, paling jam yang aku drive. Nasib baik time tu anak aku kecil lagi dah aku dah send daripada flight. Sebab aku tahu dah time tu naik flight. aku balik Malang Raya. Aku betul lah daripada KL ni pukul 8. Okay. Malam. Pagi? 8 malam. Okay. Malang Raya kan. Pukul 8 aku betul lah keluar di Tol Duta. Okay. Aku sampai dekat Tol Utara. Alur Start Utara. Tak salah aku time tu pukul 9.30. Dah habis Malang Pagi. Raya lah pun. Ya. Lama. That's like Tu tahun bila tu? 13 jam. 24 hours tu. Semalaman tu datang jalan. Tu tahun 2000, tak salah aku 2018 ataupun 2019. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Macam orang tahu kan Covid di raya awal. Bukan, dia masa tu belum ada pecahan Jalan lagi lah. highway lagi. Jadi ada so highway kena yang lalu jalan. highway yang WTE apa kan? Tahu yang yang baru Perak BT. tu. Yang lalu kot Karak tu. Ada yang kita tanya TM. Tapi dulu punya highway dengan sekarang, like I want to know lah, curious kan, sebab dulu punya highway dengan sekarang, dia ada tak macam timing dia banyak sangat beza, travelling distance dia? Kadang-kadang dia sebenarnya highway ni kadang distance tu jauh tapi dia jimat masa sebab masa top speed lah. 110 kan. Betul. Kalau jalan kampung 80 Yelah, 90 betul. you nak pergi jauh. Tapi itu that is the point of view for the Gen Z lah. As a Daniel memang tak ada keluarga lagi. Maksudnya dia just pergi mungkin dengan Balik parents. rumah mak je lah. Rumah mak kan. Tapi kita tengok daripada segi side Faiz. Okay, you berkeluarga. Actually kenapa you memilih untuk menghadap jam sedangkan you tahu actually ada alternatif lain yang memang kita tahu kerajaan memang sediakan benda tu. Sebab kami begitu terang-terangan jarang balik Alur Start. Jarang balik raya. Sebab raya tu saja baru balik. Sekali Kacau lupa setahun kulit lah. lah. Yes. Lupa Pina always forget the skin. Bila balik raya tu saja sampai sana, kalau kata balik semua naik public transport dekat sana patah kaki lah. Yelah, pergi jalan-jalan. Kereta pula limited. Betul. Dia memang raya first tu kita akan pergi semua rumah adik-beradik. Betul. Memang kita akan bergerak dalam Ziarah lah. adik-beradik tu semua maybe dalam 2-3 biji kereta. Tapi bila masuk raya kedua, raya ketiga ni semua dah ada masing-masing dah ada kawan-kawan. So kawan-kawan bila set aku mostly dah berkahwin, dah start buat open house, dah start ada. So you kena pergilah every place kan. Yeah, so dia akan berpecah lah. Abang aku akan pergi rumah kawan-kawan dia, kakak aku akan pergi rumah kawan dia. Dekat situ dia akan jadi limited kereta. Dan utara ni dia terkenal dengan makanan dia macam-macam lah. Yelah, obviously banyak lah, Apa food murah kan. makanan Untuk air raya pertama pun ada memang lain makanan masakan. Dia kalau macam tempat aku tu dia ada satu kedai tu, kedai dia macam nasi kandar tapi sedap lah, nama dia kedai Yasmin. So dia malam raya Malam tu raya? memang akan Oi. pack lah. Tak, malam raya penuh kedai. Penuh kedai sampai beratok tu
Aku rasa dekat 500 meter dah. Apa nama kedai dah? Yasmin. kedai Yasmin. Shout out to Yasmin dekat Alustar Kedah. Betul, dia depan dengan kuil Seri Mahamariaman. Nampak tu. Kuil Seri? Mahamariaman. Mahamariaman. Kot depan Stadium Darul Rahman lah. Darul Rahman. Okey, nanti apa-apa shout out tu restoran tu sebab sampai ke malam raya pun buka. Kita tengoklah sama ada kemeriahan tu masih terasa. Kedai tu jual lemang ke? Dia tak jual lemang. Dia style nasi kandak dia. Nasi kandak dia nasi dulu kandak. murah. Dulu nasi kuning, ayam dalam suku Ketuih. Bendi. Besar. Besar. Ui. Ayam, nasi kuning, sayur sikit. Sayur yang Tapi dalca tu. memang Dalca. kita boleh dapat makanan tu RM2 masa di malam raya. Ui, RM2.50. murah. RM2.50? Tak, harga tu tahun bila tu Faiz? Last dia tukar RM2.50 tu tak salah aku 2011 Oh, sampai lama. 2011. Lepas tu dia naik lah ni pun baru RM5.5. Oh, okey lah berbaloi. Murah juga. RM5.5 bang. Kalau Tapi, korang dekat KL kan, apa-apa below RM10 Yes, dah yes. murah sangat tu. So Macam dia ada sekarang- macam-macam. ha. Macam kotiau Iman pun sama juga beratok. Kuih Imam? Kotiau Iman. Iman. Imam. Takkan Imam tu takut Imam tu sekali buat ni. Tak ada, dia sampai 30 Ramadan lah Imam. Oh, Imam sampai 30 Imam Ramadan je. 30 Dia Ramadan. janji habis apa benda yang dinyatakan lah. Betul. Dia habis 30 juzuk tu aku Mana? surrender. Tak boleh tu apa Yelah, selalu malam-malam masih, raya buat. kau buat Tolong apa? buat apa malam Malam raya. raya memang aku duduk dah ada hadap dalam jam. Memang dah apa? Pagi raya. Pagi raya. Pagi raya. tu okey, pagi raya first sampai kena bebel dulu lah. Bebel lah. Mesti kena meletak. Awak tak tahu, tak main awal. Oh, apa sebab hang tak ada main raya ada mana apa semua. Tu of course lah benda soalan. Untuk adik-adik Gen Z, kalau boleh jangan ikutlah perangai event. Kalau boleh try untuk arrange you punya planning tu awal sedikit. Betul. Supaya kita boleh membantu ibu bapa kita ataupun kita punya family ataupun saudara-saudara yang berada di kampung. Yeah. Masak ke diorang untuk Melemang ke, melemang mendodol ke. yes. Everything you kena planning satu hari awal kalau boleh lah. Saya sarankan. Tapi yang tak dapat cuti awal, saya pun terasa MC. juga sama juga pun kan. Ambil je MC sebab this one satu sekali tahun je. Tapi bukan podcast ni yang ajar Jangan cakap. Jangan mention. Dia kuat pun later. Tapi kalau macam Daniel kata malam raya balik kan. Paling dekat pun dia faham. Faham. Tapi malam raya selalu buat apa Daniel? Malam raya lah mesti punya. Dia balik naik helikopter. Tak, soalan saya. Jap, malam raya sampai ke tak? Itu soalan saya. Setakat ni tak pernah jelas tak sampai malam raya. InsyaAllah. Okey lah. Biasanya sempat lah hari last berpuasa tu sempat berbuka di rumah. Okey, fine. Tapi biasa malam raya tu dah start buat rendang. Masak-masak and everything lah. Biasa kerja aku kat dapur siang daging. Bagus. Bakar-bakar lemang tu kerja aku lah. Kerja kau lah. Kerja-kerja yang kotor-kotor. Memang sekarang kalau kata tulis resepi tu tahulah. Resepi tu kau tahu? InsyaAllah. Kau tahu resepi apa? Tak payah tulis. Memang lain pada Bagus tak. lah. Boleh Macam lah. ni kita kena tengok. Dia boleh nanti saya belajar. dropkan buku resepi saya. Tapi selain daripada tu macam mercun ke, beli tak? Ada beli tak? Mercun tak. Aku tunggu orang bawa. Oh, ada orang bawa. Sebab ada aku angkat sampai ke sekarang aku dah diajar supaya tak membeli mercun sebab bapa aku cakap bakar duit. Tapi main dia bagi. Tapi mercun apa yang kau macam sekarang kau kata yang sebab dulu zaman-zaman lain. dulu Pasal Sekarang ada orang tak lain. apa lah. Ada orang tak apa. Bahkan dia sendiri tak Dia boleh. macam mercun yang kau tak pernah tengok. Ada orang akan bawa mercun apa yang kau selalu kau tengok paling favourite kau tengok. Paling yang Macam kata kau diorang tengok lah kata, kau memang Mercun rasa. kata tak. Dulu yang paling menakutkan sebab aku duduk kat kawasan taman. Biasa main kat kampung lah, mercun gasing. Oh, gasing. Dulu tahu lah mercun yang gasing. tu. Tapi pusing dia tu naik betul. ya, masuk rumah orang tu seram. Dia ada dua jenis. Satu yang pusing, lepas tu habis yang tua. yang Dia movement pusing. yang terlampau tu. Terlampau apa Yes. Dia habis berapa rumah orang tu balik kampung pula. Seram ah. Dia Tapi paling macam risau. Aminah Syulah, kalau you kan, kita bercerita pasal Muslim, orang-orang yang menyambut hari raya yang memang beli mercun. Kalau you guys, as a non-Muslim, you tengok lah tepi-tepi jalan semua orang jual Betul, mercun betul. kan. Kita ada teringin macam, I pun nak beli, I pun nak sambut juga, I pun nak bakar mercun tu. So Dia- takkan you tak pernah tengok benda tu? Ada. Just that sebelum raya dah Deepavali kan. Saya dah main. So macam Tak sempat kumpul duit. Kira dah duit semua dah habis dah. Deepavali lepas tu tengok tapi bukan tak main. Macam kawan-kawan I main semua I pergi lah join. Oh, you join lah, Tapi tapi sebab- takkan bakar lah. Ada juga bakar. Ada bakar tapi lah, okay. tak adalah I pergi beli kan. Ah. Tengoklah depends juga sebab for my friend dia selalu main ketupat. Uish. Yang keboom tu. Lama dah tu tak keluar tu. lama Dia tu. join suka. Aku Itu pernah kalau sekali- ketupat tu boleh tanya Faiz tu. Segitiga. Segitiga. Member aku pernah sekali buat dajal apa tu. Time tu baru balik semain tarawih kan. Poket ada 3. Ketupat bakar dia letak dalam poket. Ui. Esok hospital. Allah, For actually those kesian. people who is celebrating kan, please make sure Yes. korang jaga-jaga. Jaga. Main boleh tapi jangan Main nak tu enjoy mencederai tapi diri. Betul. jaga-jaga lah. Itu penting. Mercun telur. Betul. Rumah nenek aku kan dekat dengan sungai. Hmm. Kawasan tu kan kawasan tanah liat apa semua kan. Ambil tanah liat kepal-kepal dengan mercun tu bakar.
Hujung sumbu kan balik nelayan. Belebuk. Dia ada blue. Belebuk. Tengok. Tapi pengingatan jugalah kan kepada semua yang dah membeli mercun, tak kisah Gen Z, Gen Y ke millennial ke, you guys beli mercun, paling penting kita kena hormat Jaga, orang, kita betul. hormat orang. Safety Kita first selepas lah, pukul safety 12 tu kalau boleh jangan main lah. Ziarah-ziarah tu nak bakar makan mercun sekali-sekala boleh lah. betul, Tapi untuk lepas pukul 12 tengah malam tu kalau boleh hadkanlah lah, sikit lah. stop. Sebab itu benda yang kita kena faham sendiri. Sebagai orang Malaysia kita kena menghormati. Tadi kan Okey, tak macam Daniel kisahlah. cakap keluar mengilai tu. Sebenarnya betul. mengilai tu bukan hantu. Betul. Jiran sebelah. Betul, jiran sebelah yang Anak dia menilai. nangis. Kan? Wah. Tapi kalau kita cerita tadi Avin cakap pasal ketupat macam ketupat. Ketupat. Macam Faiz kan. Pernah dengar kabat tak? Kalau cerita bab utara ni kan, orang kabat duk main meriam bulu ataupun letak di dalam tong Milo. Tin susu. Cerita macam mana pengalaman dulu? Kalau dulu orang buat anak dia akan sambung tim Milo tu. Tim Milo yang besar tu. Dia tembuk bawah kan, dia sambung-sambung kan. Betul, dia sambung-sambung dalam 3 ataupun 4. Kalau dia sambung tu, dia akan ikat dengan getah. Getah Oi. tayar dalam. Kan tayar motor. Tiup. Tiup. Orang Kedah main getah. Tayar getah tu. Ikat memang boleh kejap tu dia. So dia akan ada dalam 4, 3 ke 4. Lepas tu belakang tu dia letak ayak dulu dalam baru dia buka kabat. Lepas tu dia tebuk di situ. Dia tarik sumbu kat atas lah. Lepas tu bakar. Hang kena tanam benda tu. Tanam. Dia Padahal selalu tanam. padu. Macam mana dia punya efek? Dia macam Dia memang dengar bunyi meriam. Satu Memang bunyi kampung. meriam. Dia akan lawan kampung dengan kampung. Dia macam dia primary memang lah. betul. Dia akan Meriam tu hadap meriam. Betul. So bukan Indian je lah macam tu. Bukan. Yeah. Paling jahat dia apa tau? Kan macam kampung aku, dia belakang tu sawah. So bila batas ban dia akan ada corong ayam. Okay. Paling Tali jahat air, orang tali tu air. dalam- Tali air. Tali air tu yang corong tu nak keluarkan air pergi dekat sawah daripada Tali air. Tali air lah, tali air. Okay. Tali air. Sungai nak Sungai payah. So daripada yang corong tu dia akan pakai yang tu. Yang Uish. tu punya kalau dengar silap-silap 2-3 kampung dia. Uish. Dia akan Bunyi start kuat lah. lepas. Tapi bunyi dia bass kuat lah. Memang Itulah kemeriahan sebenarnya hari raya kalau kita nak tahu. Walaupun kita berada dekat desa, kita balik kampung bukan sebab apa tau. Kita nak tahu kemeriahan tu. betul. Kemeriahan, ya. Kemeriahan tu yang kita patut raikan bersama sebenarnya. Kalau kita hanya sekadar balik, kita main telefon, duduk tengok, lepas tu kita tak meriah. Yes, Betul, Jangan buat benda betul sebab you hanya ada setahun sekali saja. 2 kali ada. Sebab raya ialah raya 2 kali. Betul, raya Aidilfitri dengan raya Adi Adha. Tapi raya Adi Adha ni kita tidak banyak menyambut. Maksudnya melebihkan kepada kita punya keinsafan. Kita tengok orang pergi haji, pergi umrah, kita ibadah sambut korban. ibadah lah, kita buat ibadah korban. Tapi untuk hari raya ni sebab apa? Kita kena celebrate because kita dah berpuasa selama 30 hari. Itu yang kita kena meraikan. Sebab kita bulan puasa kita dah penat. Kita dah menahan nafsu kita. So bila dah sampai raya kita kena betul-betul meraikan. Balik kampung tu Mana kita lepaskan tanya terus semua. nafsu. Betul. Kita tanya semua saudara-saudara apa Orang dia orang kata buat. ikat nafsu. Betul. Nafsu dah kena ikat 3 hari. Hari dah kena ikat. Keluar kembali nafsu. Tapi I nak tanyalah kalau masa you balik kampung, I nak tahu like in the day in the life of starting of raya. Kira macam contoh lah dari segi aktiviti. Kalau kau dah sampai kampung, okay, korang maybe buka puasa, makan-makan semua first day kan. After that, apa yang orang buat? Macam Basically macam biasalah. Kita kalau kita orang Melayu atau orang Islam yang balik kampung kan. Selalunya first day raya sama ada lepas takbir ataupun lepas kita pakaian, itu saya lah. Memang family saya dia akan bersalaman untuk meminta maaf. Itu normal. Tapi kita tengok side overview of Daniel, kita tengok mungkin ada perbezaan daripada side because dia adalah mix. Adat Kita sama. tengok adakah berbeza Ini apa memang pandangan dia. Betul lah, pandangan dia mungkin lain sikit. ada Pagi-pagi ada raya yang buat apa? berlainan. Pagi raya biasanya sebab dia first prize malam tu aku claim nombor ekor. Oh. Malam ni. Walau tak kena manjung tak. Biasanya kalau macam aku kan mix. So kalau raya puasa basically family belah mak aku yang Chinese akan datang raya sekali lah. Tapi aktiviti kita orang pagi aku old school sikit lah. Aku bangun pagi, aku mandi sunat, dah main subuh. betul. Mandi sunat tu tak lupakan Betul, sebab betul. hari raya ada mandi sunat Abinat Betul. dapat pahala. So pagi tu mandi sunat, ada orang dia mandi wajib. Ya. Sorry lah. Bergantung. Ya, Bergantung. I tak faham mandi sunat tu dia sunat Sunat lain ni kan. kalau kita buat dapat pahala. Tak buat tak Okay. apa. So mandi sunat is not the same as sunat kan. Bukan itu. Bukan. Sunat sekali je. Sunat Okay, sekali Sunat je. sekali tu. Tu So sunat apa mandi Setiap sunat? kali raya Kira apa? macam sunat ni
perkara yang kita buat. Kalau kita buat dapat pahala, tapi kalau tak buat tak Betul. dapat apa-apa pun. Betul. Oh, kira macam something yang adat yang you follow every year lah. Untuk Yeah. extra Ini pahala. beza. Wajib buat dapat pahala, tinggal berdosa. Oh, this Sunat, one buat dapat pahala, additional. tinggal tak dapat Yes, apa-apa. okay, additional. faham. As long as you rasa benda culture tu boleh diterapkan tiap-tiap tahun, that is good lah. Actually, that is good. Sebab kita pun bukannya kita selalu pergi mandi sunat. Melainkan you hari Jumaat bolehlah mandi sunat. Tapi hari Jumaat pun kita bekerja kan. faham, Maka kita nak pergi toilet office pula mandi. Betul. Tak So, logik. dia ada situation dia lah. Ada situation Ada dia. bukan You reality. ada untuk ni lah. So macam sekarang kan, macam Faiz pula, point of view you. Sebab because you ada family man. Yes. You adalah seorang bapa yang ada anak, yang ada isteri. Kalau aku tak boleh sunat. Wajib. Wajib. Okey, tak apa. Tak apalah. Itu cerita kita lah. itu- Tapi Tak, yang aku nak tanya sebab dia 13 jam aku jalan. Itulah dah lah bingung semua sakit. Mandi lah. wajib Karena. Tak lah, kalau yang hari tu je lah, yang masa tahun tu je lah. Kadang-kadang tak mandi tahun tu, tak tukar-tukar gitu lah. Bantu tukar-tukar je lah. Gila nak mandi sana, R&R pun penuh. Betul. betul lah. Sebab Betul, biasanya kalau kata kita balik raya ni kan, daripada kalau macam keluar Tol Duta tu, daripada Rawang punya Sungai Buloh punya stesen tu sampailah Ladang Bikam ke ni semua sampai ke Ijuk-ijuk. Ijuk semualah semua orang kata semua R&R ataupun hentian sebelah akan full. Oh, Betul. yelah, Sebab semua kereta memang dah pack satu. Ya, betul. Orang akan ambil peluang untuk tidur, Betul. untuk mandi. Tapi abang aku dia akan balik tengah malam. Midnight. So, Midnight. pukul 12, 1 Time tu. tu memang jalan akan lengang. Tapi sampai 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 jam berapa? sampai lagi awal daripada aku. Daripada kau. Sebab dia bijak sikit. Oh, bijak. Dia sampai di Perak dia keluar ikut jalan lama. Oh. Sebab aku akan sangkut dekat terowong. Oh, terowong menora. Betul. Menora. Lapang. Sangkut kat situ. Lepas tu sebab time tu lah lori pun Yelah, betul lah. punya duduk lane kanan. Tak kira yang kereta yang boleh gear 4 saja pun nak duduk gear kanan, lane kanan. Semua nak kan Of course, semua kanan tu memang Dia punca yang slow, potong yang slow. betul. Siput potong siput. So dia akan pack lah kat situ. Pack lah. So bila kalau kata apa yang jadi culture pagi raya is selalunya macam biasalah. Mandi sunat, lepas tu sembahyang raya. Balik kami akan makan dulu. Makan dulu. Okey. Oh, kau balik pun makan? Pula sebelum pergi tu dah makan lah. makan Kira dah. list dia Makan makanan dah. Tapi dia makanan itu sikit alas lah. je sebab kita Alas, nak dengar khutbah memang So, betul betul, makan makan family apa semua kan. So balik tu memang akan betul-betul makan dulu. Dah betul-betul makan, dah get ready semua. Tapi dah. bila you sampai sana, makan dah siap tak? Atau Dah siap, baru? dah ready dah. Dah ready dah. Sebab tu Sebab dia tu yang masak. lambat dalam masak. Oh. Sebab tu saya tanya tadi. Dah trik sebenarnya. Pak pun curious takkan you Biasa aku baru hantar masak? bini dengan anak dulu. Kita kena bijak. Tapi kata tadi lepas dah siap semua kan. Maksudnya lepas dah siap tu tangkap gambar ke bersalaman ke pemberian duit raya tu macam mana? Duit raya. Okey, kalau duit raya tu biasanya dulu kita akan bagi by masa ikut turn lah. Ikut turn lah. Ikut turn dulu. So salam mak dulu. Betul. Old days lah, old days dulu. Old days dulu, lepas tu family old days semua ikut turn ni sebab macam aku bongsu. So bongsu. biasanya Orang akan kat last ujung lah. Last lah. Tapi orang kata apa, daripada segi pemberian duit raya tu semua akan dapat. Alhamdulillah. Semua akan As share. long as niat tu paling penting guys. Kita kena ingat Amount je duit beza. raya tu tak kisah amount tau guys. Duit raya tu dia actually pemberian yang kita rasa kita nak sedekah pada hari raya kena tu. ikhlas lah. Ikhlas lah. Bagi tu You lah. guys jangan tiba-tiba suruh anak korang buka depan orang tu ke masa korang dapat duit raya tu. Jangan buka Jangan orang. buat macam tu. Kalau boleh bila Buka beraya tu komplain. Yes. Buka komplain. Itu tak boleh. itu yang- Itu adat yang saya rasa patut dihindar. Betul. It's every diketepikan. religion macam tu. Jadi Dia kalau tak macam komplain buat muka. Yes. buat muka. Dia makmumah dengan Betul, betul. Pakai RM10. BMW, kereta kalau biru, duit pun biru. Asalkan walaupun lah RM1 ke RM2 ke di Betul. dalam tu sampul tu sebenarnya orang tu ada niat yang sedekah cukup bagi dia. Betul. Kalau kita sebagai seorang yang menerima tu alhamdulillah cukup lah. Betul. Kalau kita dapat pun RM1 pun jangan kita pergi mengata kan. Sebab raya ni bukan tujuan untuk mengumpul dosa. Tapi kita untuk bermaafan. Tapi Okey? itu blok kan. Ikutlah. Kalau dapat RM2 esok tu blok kan. Tapi kan, I nak bagi tahu lah. Sebab dulu semua orang you letak macam sampul kan. Tapi buat masa-masa sekarang lah kan. Kita kat Gen Z punya timeline ni. I tak tahulah you Daniel kan. Tapi untuk sekarang kan ada guna QR. Betul. Bagi touch and go Touch and go QR. pocket. Yes. Maybank. Lagi apa ada? And this kind of Touch and Like go. touch and go. Big Yes. You orang ada receipt macam tu? Buat masa sekarang? Dulu pernah kalau kita among friends dah buat macam tu. Dah buat lah. Tapi bila kita bagi duit I dah start bagi duit raya 3-4 tahun lepas kan. Dia ada satu feel tu yang rasa tak puas bersedekah.
Sebab you tak nampak you keluar. You tak Yelah, nampak you sebab keluar. dia digital punya duit tu you tak rasa. Betul. Tapi bila you keluar cash, you rasa, uish, 50 100. Macam You Dah rasa sampul ni dah. Sampul dah 50. Yes. Sampul dah 100. Masa aku kecil-kecil dulu, aku akan rumah ke rumah. Macam sekarang ni dah jadi bahaya sebab macam-macam kes yang jadi kan. Tapi kau pilih rumah orang kaya kan? Tak, aku pilih rumah semua. Oh, Aku jenis tak memilih. Ada orang tak ada orang aku ketuk. kau ketuk? Betul. Sebab benda tu adalah try. Dapat. Macam tu ya, juga. ya. Dan malam tu kita akan berkumpul. Malam tu semua Diorang planning lah. Tapi zaman hang lah. Zaman lah. You Lah ni tak ada. Lah, macam mana? Aku dulu masa kecil ada je pergi. Tapi lah sekarang tak ada. Gen Z ni sekarang. Sekarang ni budak-budak sekarang dah jadi tak risau. Tak ada. Sebab Dah sekarang tinggal Gen dia- Alpha je dah buat benda Dia tu. jadi more to digital lah. Digital era. We are living in betul. digital era. Tak Tapi ada dah. because kalau kita tak terapkan benda ni daripada sekarang, orang zaman peredaran masa kan kita cepat kan. So pemberian duit raya ke you nak suruh menziarahi, benda tu akan hilang. Betul. So I think buat masa sekarang, I think parents kena jalankan Betul. satu benda yang Implement. yes, Betul. kena bagi satu direction lah. Bila hari raya kalau boleh try untuk avoid segala handphone. Betul. Betul. Ajak Tap. anak untuk ziarah ya, tap semua faham. Kita faham daripada segi you nak bagi anak-anak mungkin senyap. Betul. Tapi mungkin masa time ziarah tu kalau boleh ajak anak macam mana kita hormat bila datang rumah orang, ziarah orang pada hari raya. Betul. Kita ajak anak kita pergi beraya sama-sama. So tak adalah dia tinggal dekat rumah, kita pergi beraya. Bila orang tanya, anak mana? Oh, dekat rumah. dekat rumah. Tapi aku So tambah benda lah, tu Em, biasalah. sebenarnya. Aku nampak bila beraya, actually parents ni tak ambil kesempatan. Waktu tu lah nak kenal pakcik, nak kenal makcik. Yeah, that's the time you 2 boleh pupu, 3 pupu. betul. Sebab tak tahu. Sebab anak pun mana tahu siapa uncle, Nak siapa panggil apa punya pun tak tahu. pakcik, kan? Baiklah balik anak-anak sepupu duduk semua Mobile Legends. Main game. PUBG sini lagi. Betul. Kat sana tengok TikTok Betul. kan. Jadi Ada nari-nari anti-social, ada. Cerita pasal TikTok tu, macam sekarang ni zaman-zaman berfashion. Fashion. Kalau tengok sekarang kalau kita scroll TikTok kan, sebelum raya pun kita dah tahu dah berapa banyak dah jenama-jenama strawberry sekarang lah. kan. Sebelum puasa dah Yes. keluar dah. Dah keluar dah zaman-zaman sekarang fashion paling terbaru. Macam sekarang tahun ni, warna apa tahun ni? Sebab awak family man, awak warna apa? Sekejap, ada warna dia blind kan every year? Family man, Atau betul. dia ikut family? Tony sebenarnya dia tangkap mat. Tanggap. Tony yang tangkap mat sebab dia bila dah masuk 6 kita dah susah nak cari yang fashion sebab anak aku yang nombor 1 tu dia dah Besar. 11 tahun. Dia dah So tinggi dia kan? dah nak masuk meningkat remaja ni, dia dah start rebel. Tak mau pakai sama color. Dia dah start So dia dah demand-demand dah lah. Dia dah nak rasa nak tak mau dengan adik dia tak mau sama color dah apa semua. So kita rasa macam okay kali ni hang pilih apa color hang mau. Faham. Bagi dia freedom Itu lah. macam Ada freedom kepada family warna-warni lah. lah, pandang warna-warni anak lah. Tapi bagi you, Daniel, you punya point of view sebagai seorang anak yang sekarang masih ada parents dan adik-beradik juga. Ya, You akan punya jadi bapa. observation, yes. Observation you lah kalau sekarang untuk saudara. Gen Z. Aku actually sebab macam aku 3 lelaki 2 perempuan. Mak aku dengan adik perempuan aku bapa aku adik lelaki aku. Oh, okay. So as long as yang jantina tu sama colour cukup. Oh, gitu pula. Sebab aku faham bila perempuan ni bila lelaki dah beli baju dulu, tadi kan yang kita bualkan M tadi Ya, kat betul. luar. Kalau kita dah beli baju lelaki untuk Melayu ni, baju lelaki untuk Melayu. Baju Melayu untuk untuk lelaki. lelaki. Ya, Melayu untuk lelaki, ya. Baju Melayu Kita untuk orang lelaki. perempuan Melayu. Dia perempuan tu dia macam tak kena pula. Ya, betul, tak kena. So dia jadi lelaki semua satu colour, perempuan semua satu Yes. colour tu. Yes. So As long semua as- hijau, pink macam tu. Betul. Dia tahun ni macam strawberry. Yes, Atas saya kali hijau, Oh, bawah tahun ni kena tahun pink. yang viral macam strawberry dengan third samping blue strawberry. Third blue. Oh, sampai Baju matcha, baju matcha. samping strawberry, Ha? songkok coklat on top. Kita akan Krim tengok lah boleh. nanti. Betul-betul kreatif. Tapi apa beza lah sebab I nak tahu daripada pendapat Gen Y kan. Betul. Sekarang memang ikut fashion. Tapi dulu ada tak macam tu? Ikut colour ke ataupun dia orang But follow je lah. definitely bagi saya it's okay warna-warna tu sebab warna ni melambangkan kemeriahan sebenarnya. Kemeriahan, yelah. Because you nak follow warna orang pun actually kita tak tahu. Tapi kalau kita dapat sama warna dengan orang lain that is good lah sebab tangkap gambar nampak fashion cantik kan. Tak, pasal lah dia Nak pergi tahu jodoh, nak tahu pergi jodoh apa? baju dia sama color baju dia. tak Jodoh pergi part semain ni. raya. Macam baju aku. macam baju aku. Lepas tu Betul, salam. betul, Buat salam betul. boleh cek-cek Yes, segan-segan. betul. Betul baju sama. Dulu Tapi tak macam banyak, macam dia tak ada fashion. tak banyak fashion lah. Tapi I think most of the time kita boleh nampak kemeriahan tu daripada segi colourful. Betul. Kita pergi masjid kita dah tahu dah meriah dengan warna-warni kan. Betul. Macam you tanya kita kan. Ha. You takkan tak ada baju raya. Okey, Ini macam soalan saya pun ada soalan nanti. Sebab kalau daripada Indian kan, dia orang raya every year tak boleh pakai baju sama.
Oh. Mana Dia the sama. whole family members tak boleh sama sama colour. Boleh. lah. So, contohlah this year you beli baju raya satu kan, macam Tifa kan. Contohlah I pakai this year this one untuk masa raya Deepavali tu. Tapi next year you tak boleh pakai baju sama. Dia kira macam pantang. Oh. So I memang ada soalan tu nak tanya tadi. Macam untuk orang Melayu, Muslim, dia orang macam mana pula? Sama ke? Kita yang penting baju baru. Yes. Yang penting baju tu tak adalah macam pantang ke apa kan kalau pakai balik ke. dinas apa ni lah di kita dia memang diwatakan bahkan macam disunatkan ya. untuk pakai baju baru. Pakai baju yang baru. lah. Kalau tak ada baju baru, baju yang jarang-jarang pakai. Betul. Jangan Ya, pakai lah. memang As long as dia disunatkan. something that you tak pakai, pernah pakai lah kan. Yes. Dia as long as you ada baju Itu adalah lah. sunat. As long as ada baju. As long as you As long pakai baju tu raya. pakai baju raya lah. Betul. You jangan tiba-tiba datang pakai baju ke meja lah. Tu lah. Wah. Tiba-tiba pakai jeans lah. Tak best lah, tak Jangan best lah. Sebab itu Culture lah, kemerahan. culture. Macam saya cakap tadi lah awal Vinesh. Because this one is the time yang kita tahun ni kita kena beraya. Kita beraya betul. Kita beraya bukan dapat- sebab apa kita dah habis dah nafsu kita 30 hari tu kita dah halang. Kena pula baju raya Kita sama memang colour dengan kena. crush. Yes. Lagi seronok. Kena pula dengan Kenapa adu sangat tu sama dengan crush? Risau. Tapi normal lah, normal lah berkenaan dengan fashion, berkenaan Kalau dengan salah semua ni. aktiviti kan. Tahun-tahun ni memang kebanyakannya kena pula kerajaan memang membagi cuti kepada rakyat Malaysia untuk starting 28 hari bulan adalah untuk pendidikan, kem pendidikan Malaysia. Kementerian Betul, kementerian di mana dia orang dah cuti start daripada 18 hari bulan. Khamis, Daripada Sabtu, Rabu, Ahad, Isnin, Selasa, 18, the whole week. 19, yes, whole week. The whole week cuti. The whole week cuti. Betul. Memang budak-budak ni zaman sekarang ni memang Tapi KPM je lah ini. KPM je lah. Tapi kalau untuk just pengetahuan korang, kalau boleh jangan ikutlah apa yang tadi yang kita nasihat tu. Kalau boleh, kalau kena dapat cuti malam raya pun elok-elok berhati-hati di jalan raya. Biar sampai asalkan selamat lah. betul. Actually itulah sebab I nak tahu juga daripada point of view kan seorang perempuan yang beraya, macam a mother and also a wife yang tengah beraya tu, macam mana dia orang punya Betul. That is point why of view. kita ada tetamu khas pada episod kali ni, episod raya kita. So kita akan jemput Syida selepas ni. Stay tune. Okay. Selamat kembali semua. Guys, kita bersama dengan tetamu kita Syida. Yang mana kita bincangkan daripada awal tadi, yang kita ada jemput tetamu khas kita Syida, di mana kita akan see the point of view seorang wanita, seorang ibu, dan di mana bagaimana persiapan dan menjelang hari raya dan bila tiba di desa apakah yang dilakukan sebagai seorang wanita dan seorang ibu. So kita akan dengar dulu pendapat dan pandangan daripada Syida. So Syida, just nak tanyalah Syida, okay? So basically kita dah dengar lah daripada Faiz, kita dah dengar daripada Daniel, Gen Z kita. So kita nak dengar daripada point of view seorang wanita, seorang yang mempunyai anak, yang mungkin berkeluarga sekarang ni. Apa yang paling difficult, paling susah kesusahan bila nak masuk raya ni, you punya decision lah. Selalu orang bercerita kalau suami isteri ni, first thing adalah paling susah adalah bila mana nak balik kampung raya tahun ni. So point of view you. Nak dengar juga. Untuk raya, normally for me lah, untuk the hard thing is preparation. Preparation tu maksud dari segi kita nak sediakan barang-barang dekat rumah, untuk persediaan dari segi untuk makanan, untuk baju kids kita kan. Lepas tu untuk preparation nak balik ke kampung, Baju suami. baju husband dengan anak-anak semua lah kita kena sediakan starting from A sampai Z. Oh, pengorbanan tu Yes. seorang isteri tau. Korang ingat senang ke jadi mak? Besar pengorbanan. Korang ingat senang ke? Korang duk cakap alah senang lah perempuan, duduk dapur, masak-masak, make-up, nampak-nampak tiba-tiba cantik je. Korang tak tengok yang susah dan macam mana. So sebab itu kita kena hargai pengorbanan seorang wanita. Tak kisahlah ibu kita ke isteri ke. So as long as Kakak kita ke. hargai. Betul, kakak kita ke, kita kena hargai guys. Okay. So based on Syida punya experience kan. Syida cakap tadi semua benda you buat A to Z you planning lah. Kan? Sebab kita tanya Faiz dah tadi. So Faiz cakap awal Dia dia hantar anak dia. dia hantar anak dia. Dia hantar ni anak planning dia plan. kan. Dia bijak sikit. Sampai 13 jam. You balik kampung tahun ni ke mana? Kita nak tahu tadi ni topik. Ke mana Okay. tahun ni? For this year balik Kelantan lah. Mac kita. Set kita Jangan pecah. Kalau boleh tangkap lah RM100 boleh dapat. Habis dah. Habis dah. Tapi kalau kira-kira 25 lebih nasi 25. RM100. RM100 dapat lah. Ni tangkap orang Melaka, So macam mana? dia Kalau you tangkap balik dia Kelantan selalunya experience lah. Paling lama lah dalam kereta tu berapa lama lah Syida? Okay, normally kalau balik Kelantan kat rumah husband I dekat
Kota Baru kan. Kota Baru kat Langgar. Kasa. Very long journey. Langgar? Long journey. Langgar tu kat Bukan mana? Langgar, is Masjid Langgar lah tepat. Kampung ni namanya apa? Kampung Masjid Langgar. Kampung Masjid Langgar. yes. Dekat daerah mananya? Daerah Kota Baru lah. Newcastle. Betul-betul depan bilion Oh, depan bilion. Nampak tau. Depan bilion tu. Okay, tahu mall yang the bowling dekat Syida kan? Yes, betul. Okay. Baru pergi hari tu. So dekat sana actually Jumpa suami Syida. dekat sana actually kalau kita travel memang ambil masa sikit lah daripada rumah I pergi ke sana dalam 14 hours lah macam tu. 14 14 jam. hours. guys. 14 jam. Tadi Faiz cakap apa 13 jam kan? 13 jam je, dia 14 jam. 14 jam guys. 1 jam dia awal. 14 jam dah kawal. Betul. Ya, sebab kadang-kadang I solat daripada pagi memang kan sampai malam. Kadang-kadang Uish. malam raya pun pernah. Pukul 2 pagi, 3 pagi So pun maksudnya you pun sama macam Faiz punya planning lah. Kalau boleh nak lari daripada tanggungjawab memasak kat dapur lah. Dia jok sikit tau. Jam Syida biasa kau jalan Tapi mana betul Syida? ke? Biasa Syida kau jalan mana 14 jam? So biasa ni kalau daripada KL lalu dekat Bentong kan, masa Bentong, Raub, and then mana Syida turun muka naik ke atas balik. Yes. Lepas tu Bentong dia Kuala tidur. Lipis. Paling lama dekat Kuala Lipis tu lah. Sebab Kuala Lipis tu kira ramai jam kan. Memang heavy jam. So kadang-kadang nampak ada orang berhenti kat tepi jalan. Diorang piknik kan. Oh, piknik. Nak buka puasa? Yes. Sebab aku pernah tengok Gimi sahur kat Gombak tepi jalan. Buka puasa guys. Tampak pengembangan tu. Sampailah dekat destination tu memang orang kata many things lah yang kita boleh ajar anak kita kan pasal travel. Selalu kalau macam balik kampung lah, memang you definitely you tahulah balik kampung 14 jam, 15 jam ni biasalah bagi orang Pantai Timur kan. Tapi selalu kita ni sebagai orang-orang yang bukan orang Pantai Timur, actually point of view korang sebagai orang Pantai Timur ni, kenapa korang sanggup melalui jalan yang tempuh 15 jam sampai 18 jam ni? Korang benda tu kita nampak benda okey lah, kita culture lah, kita sebab semua balik kampung kan, semua orang nak balik kampung, tapi you guys sanggup, kenapa tak ambil alternatif lain macam balik naik flight ke, train ke, naik bas ke? Okay, macam for me kan, macam kan kita balik kampung guna like normal punya lebih experience lah, sebab tak sama macam kalau kita naik flight memang cepat sangat sampai, tapi tak ada apa-apa learning process kita bagi dekat anak. So macam kita nak tunjuk tu tujuan dia dah. environment, suasana kampung, jalan. So lagi satu experience yang kita boleh tunjuk dekat kita punya kids tu macam this is macam rumah sekolah Fadil. Sekali lalu lah. Okey. Dia tempat mak ayah jumpa dulu first time jumpa. Nampak tu guys. Apa bezanya kalau you guys naik dengan public transport ataupun sebenarnya ada family, create memory sebenarnya tau. Bukan sebab sekadar hanya datang untuk beraya tau guys. Untuk create memory supaya anak-anak kita generasi sekarang ni dia kenal ini kampung. Betul. Inilah sebenarnya desa yang Dia dulu tempat mak ayah bapa aku membesar. besar. Betul. That's why peranan ibu bapa sebenarnya zaman sekarang ni bila berayanya, walaupun ziarah macam mana dekat pun, Selangor ke, Perak ke, Negeri Sembilan ke, you need to actually educate you punya anak-anak supaya kita ni ada sifat ziarah menziarahi. Tak kisahlah bukan di waktu raya sebenarnya guys, tapi di waktu di mana bila kita tahu itu adalah saudara mara kita. Kalau boleh yang jauh tu kita dekat-dekatkan, yang mana yang dah jauh tu kita rapat-rapatkan supaya ukhuwah yang kita bina ni, saudara mara kita ni menjadi lebih akrab dan kita akan lebih mengenali satu sama lain. Macam Syida kan cakap tadi, lepas sampai-sampai je katalah 15 jam, you dah tahu dah preparation you daripada A to Z memang you yang buat lah. Bab baju raya, pemilihan warna, adakah awak ke atau memang suami Semua juga? saya. Oh, semua awak. Dia yang So decide. decision maker memang decide. Tapi macam Faiz tadi I'm cakap, decision you punya maker. decision maker still Masih wife. masih wife juga. Sama juga dia. Bini kau tak takut kau? Bini tak takut Betul. lah. Bukan aku tak takut dia tak takut aku. Ke dia yang takutkan? Ha? Sebab Dia tak kadang-kadang menakutkan. kita rasa macam tak kena. Kita Nampak tu. Guys, Oh. dengar sebagai perspektif seorang wanita, kalau husband pilih tak kena warna tau. Betul. Tak kena warna Selalu tu. dia- Walaupun colour tu colour yang sama. Yes. Tapi dia macam tak kena lah ni. Tapi Kita rasa pakai tak kedua. kena lah. Tapi sebenarnya nampak cantik je sebenarnya di mata kan. Okay, kadang-kadang tu dia memang suka colour yang macam dark kan. Tapi kita nak, macam sekarang kan dah zaman 2026 kan, kita nak colour yang colourful lah. Campur-campur lah. Macam strawberry yang baru-baru. Macam strawberry. Macam sekarang ni macam fashion kan dah banyak Syida kan. Adakah Syida masih memilih pada one fashion tradisional ataupun Syida dah pergi ke design-design moden? Kurung-kurung modern.
macam sekarang more to modern lah. So sekarang ramai orang pakai abaya kan. Macam mix lah. Abaya tu yang macam Seven Snape jalan tu kembar. Bukan Sida kan? Tapi sekarang banyak fashion lah guys. Abaya-abaya ni. Ya. Kalau kita lelaki-lelaki ni memang kita tak tahulah. So selalunya memang banyak fashion macam Syida. Okay, you tahu you balik Pantai Timur. Selalu orang balik Pantai Timur ni tak kurang daripada seminggu lah. Guys, betul tak guys? Tak kurang dari memang cuti panjang. You cuti dapat berapa hari? Company bagi berapa hari? Pergi saja sehari, balik sehari. Oh yo. Mana total cuti lah Syida Total ambil? cuti Adakah sama dengan company KPM bagi tadi? ni? Majikan awak ni Normally bagi. kena ambil at least paling-paling lah 5 days lah. Nampak guys. 5 hari. 5 hari paling Saya kurang. dah- 2 hari perjalanan Syida kan? 3 hari je lah So, jalan. 3 hari lah Nanti berjalan. kita nak pergi visit dekat kita punya rumah uncle mak. Betul. Kita punya Ziarah tu paling kan, penting. Ziarah betul. Kita kena ziarah guys. Family kat sana ramai lagi Syida. Ramai. Pakcik-pakcik, makcik-makcik. I punya husband actually dia punya rumah father, I mean like dia punya rumah cousin-cousin dia semua dekat-dekat lah. Oh, mana jalan kaki tu sebelah. boleh kutip duit raya dah. Ya. Tapi macam saya nak tanyalah Cita, macam you kampung Pantai Timur kan. Pantai Timur selalu orang membandingkan Hari Raya Aidilfitri dengan Hari Raya Adha. So actually point of view you sebagai seorang wanita yang memang kampungkan untuk Pantai Timur kan. Apa perbezaan? Okey, kita ambil side sajalah. Okey, you cakap Hari Raya Aidilfitri adalah meriah. Tapi tiba-tiba Hari Raya Adha pun you cakap meriah. Tapi perbezaan daripada segi apa yang you punya tengok sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu, perbezaan tu. Okay. Kalau untuk comparison actually macam kita dah kan dah ada kids kan, dah ada anak. So biasanya bagi saya lah Hari Raya Aidilfitri tu lebih meriah lah. Meriah. Tapi untuk Aidil Adha pun actually kita boleh ajar anak tentang story dia lah, pengajaran tentang Sejarah apa jadilah. apa yang jadi masa untuk Hari Raya Korban tu. So actually bagi saya dua-dua pun meriah. Cuma maybe like cara pembawa Hari Raya tu berbeza sikit lah. Tapi dekat Pantai Timur memang beza sikit lah untuk Hari Raya Adha dia kan. Kalau dari Beza segi sikit. main mercun tak? Main mercun. Awak ajar anak awak main mercun ke? Kau bagi main bunga api je. Okay, actually biasanya bagi I mercun lah better. Bukan mercun, sorry. Mercun is better guys. Guys kalau boleh yang mercun better tu kau boleh tolong kurangkan lah guys. Dia Tapi bergantung pada sebenarnya ibu mana. Kadang-kadang dia nak ajar anak dia strong. Betul. Dia nak anak dia cepat reset. Betul. Betul. Boleh. Laju sikit. Guys, kalau Bola boleh tu, sebenarnya sambung. apa yang Syida bagi tahu sebenarnya lebih kepada bunga api. Bunga api. Yes, bunga Cakap api. bunga api. Ya. Okay. Mercun-mercun tu kalau boleh kurang-kurangkan Mercun tu dia elakkan lah, tak boleh. Kurang-kurangkan. Ya. Tak boleh sebagai seorang mak dia kata tak boleh guys. So anak-anak tu faham-faham sendirilah. Kalau mak kamu Bahaya. cakap tak boleh tu bahaya tu bukan sebab Ya. apa? Sebab dia sayang. Ya. Katakanlah dia balik-balik kampung. Kalau kan balik-balik kampung dengan baju rayanya tiba-tiba terkoyak sebab main mercun. Ya, Kan tak betul. sedap tengok. Mak penat beli tu. Mahal tu mahal. Ada Elra, ada bulan bintang. Beli Betul. dia tak pernah dia kalau dia jahit sendiri. Dia lah kain mahal jahit sendiri. Betul. So apa yang kita cakapkan ni, apa yang kita bincangkan ni topik Hari Raya tahun ni sebenarnya lebih kepada perspektif kita sebagai seorang umat Islam sebenarnya. Ya, betul. Tapi kalau kata kita nak di penghujung akhir rancangan kita untuk tahun topik pada kali ini. So basically apa yang kita cuba bincangkan adalah lebih kepada apa yang kita boleh buat di masa raya dan macam mana kita punya pengalaman untuk kita kongsi raya. Yang kita tahu sendiri negara kita ni berbilang bangsa guys. So kita kena saling menghormati walaupun tak kisahlah raya apa pun sekalipun, tapi tahun ini adalah raya tahun kita. InsyaAllah panjang umur kita akan jumpa lagi. Sebelum saya akhiri kita punya tajuk topik kita pada hari ini dan episod pada kali ini, kita akan minta untuk Daniel, Faiz dan juga Syida untuk sampaikan pesanan Hari Raya mereka kepada kita punya view juga. Okay guys? Okay, dipersilakan Daniel. Saya Daniel Lee mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin andai kata terguris hati, terguris kuku, terguris mata. Selamat Hari Raya. Sekian, terima kasih. Saya Faiz Abdul Karim ingin mengucapkan selamat Hari Raya, ampun dan maaf. Selamat Hari Raya zahir batin, sorry. Selamat Hari Raya. Saya Faiz Abdul Karim ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kalau sekiranya ada terguris kata, terguris hati, terguris mata, kuku, terguris muka, terguris mana-mana lah. Saya minta ampun dan maaf sepanjang dalam episod kali ini. Kalau kata ada terkasar bahasa ke apa ke, ampun-ampunkanlah kami. Jadi yang mana pulang-pulang ke kampung tu, drive safe. Yang mana raya di kota, ziarah-menziarahi lah. Okey. Kalau Syida ada Syida pula? Okay,
Saya Syida. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin untuk semualah orang Malaysia. Lepas tu kosong-kosong, jangan simpan dalam hati, and then keep safe and drive safe. Itu je. Dan saya host anda pada kali ini, sebelum saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin sekiranya terkasar bahasa, segala percakapan saya dan tutur bicara saya sepanjang episod kali ini mungkin mengguris, tapi bukanlah atas dasar untuk mengguris hati, lebih kepada peringatan untuk sesama kita dan rakyat Malaysia juga. So safe drive dan hati-hati semasa memandu. Paling penting di mana kita raya ni 30 hari, kita kena saling hormat menghormati, tak kisahlah di mana kita berada, asalkan selamat di mana saja destinasi yang kita tuju. So apa-apa pun kita akan akhiri topik kita pada kali ini. Jangan lupa untuk follow, subscribe kita punya topik untuk pada topik dan episod pada minggu hadapan. Dan paling penting, tekan butang loceng dan komen, tinggalkan di mana korang beraya pada tahun ini dan apa masakan yang paling korang minati pada hari raya kali ini, guys. So stay tune untuk episod minggu hadapan dan bertemu lagi kita nanti dalam episod Why Busy? Because it's Friday!